Okey, memandangkan sekarang ni Cik Ain ada event convocation dekat UKM. So tengah-tengah malam pun kita orang still siapkan dessert. So Cik Ain nak buat snack sikit lah. Cik Ain nak buat Nashville mozzarella stick ni untuk staff Cik Ain. So jom kita mula. Okey, ingat tak Cik Ain punya mozzarella keju yang banyak sangat ni? Kan? So kita ambil sikit. Okey, masuk dalam bekas ni. Kita tak payah beli blok dah. Guna je yang shredded yang kita ada tu. Okey, kita akan panaskan dulu. Kita nak cairkan dia lah. Okey, api jangan kuat sangat tau. Api dia macam slow to medium heat sahaja. Dah cair-cair macam ni. Lepas tu kita akan masukkan dalam bekas petak. Nampak tak dia punya tarik mozzarella dia tu? Dahsyat. Okey, Cik Ain akan masukkan dalam bekas petak macam ni sebab Cik Ain nak buat stick kan. So kita nanti bila dah masuk macam ni, kita akan masukkan dalam peti dan kita akan bagi dia keras. Bila dah keras dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Ni Cik Ain biarkan semalaman lah. Lepas tu kita akan potong ikut saiz yang you guys nak lah. Ni Cik Ain potong sikit. Kita ambil 4 keping je sebab dah tengah malam. Kita nak buat snack hilang ngantuk je ni. Jangan tebal sangat, nipis macam tu pun okey. So ini kita nak buat dia punya ni lah, salutan dia. Kita ada breadcrumb, masuk onion powder. Ni korang masuk dalam ikut berapa banyak korang buat. Kalau Cik Ain buat sikit, Cik Ain masuk dalam setengah sudu je setiap satu rempah tu. Okey, kita kacau-kacau. Simple sangat buat benda ni. Korang kena try, dia simple dan sedap. Okey, so sekarang ni kita nak celup dia, kena ikut turutan tau. Okay, first kita akan masukkan dalam telur dulu. Kita nak jadi dia sebagai gam lah. Lepas tu kita akan masukkan dalam tepung gandum. Gandum, pakai gandum je. Tak payah nak tambah beras ke apa ke, tak payah. Okay, lepas tu kita masukkan balik dalam telur kita tadi tu. Korang celup-celupkan je. Senang kan? Dia macam tu je, macam main-main je. Lepas tu masukkan balik dalam kita punya campuran breadcrumb kita buat tadi tu. Ini kita salut lah. Salut betul-betul. Salut, make sure semua kena. Guna tangan je lah, senang Lepas tu Cik Ain dapat 4 keping yang begini. Nampak tak? Nampak cantik kan? So kita akan masukkan dalam peti dulu. Lepas tu kita goreng. Goreng minyak pun kena slow tau. Jangan panas sangat. Kalau tak nanti breadcrumb luar dia hangus, tapi mozzarella dia tak cair kat dalam. So kena api slow je. Masak balik-balikkan macam tu. Kena rajin balik lah. Nanti cheese dia sebelah je masak. Nampak dah cantik macam tu, boleh angkat. Okey, yang ni pula Cik Ain nak buat dia punya sauce ranch dia untuk kita cecah-cecah dengan kita punya mozzarella. Kita ada mayonis, kita masukkan susu full cream. Lepas tu sour cream. Yang ini wajib tau, nak bagi dia rasa, flavor. Korang kalau tak ada, korang kena cari jugalah. Kalau tak ada juga, masuklah lemon. Tapi rasa dia kurang sikit lah. Masuk je bahan-bahan yang Cik Ain dah tulis tu kan. Senang je, campur dalam tu semua. Lepas tu gaul je pakai sudu, bagi rata, dah siap. Okey, ini last sekali kita nak buat dia punya sos untuk balut kita punya mozzarella stick tadi tu. Bubuhkan minyak masak yang panas, korang baru goreng tu. Masukkan je dalam bahan-bahan yang Cik Ain dah tulis tu kan. Lepas tu korang gaul-gaul. Korang adjust lah kepekatan dia. Lepas tu ambil yang mozzarella yang dah digoreng ni, panas tau. Sebab Cik Ain tangan kebal sikit macam gitu. Lepas tu korang gaul je. Gaul sampai sebati. Lepas tu dia jadilah macam wow, shiny. Nampak tu? Dah siap, kita boleh makan dengan kita punya ranch. So jom kita bagi staff Cik Ain. Ikut jom. Tengok. Nah. Apa ni? Makanlah. Snack. Makan. Disebabkan dah tengah malam kan, kita bagi snack. Bukan dessert. Oh, bukan dessert. Makanan. Makanan. Snack. Okey. Banyak. Minum. Sekali lagi. Wah, jadi. Esok kita makan lagi. Okay, bye-bye. Jangan lupa jumpa tau. Bye. Bye-bye.